Ikut teori Mendel lah kan, ada dunia kita ni ada 11 dimensi. Tolak dengan 3 dimensi mata kasat manusia yang boleh nampak. Lepas tu tolak dengan 1 dimensi masa. Ada 7 lah dimensi mata manusia yang tak boleh nampak dekat dunia kita ni. Dunia tu bukan mitos tu. Misteri kehilangan kumpulan remaja itu hangat dibincangkan di media sosial yang berkaitan dengan yang anak-anak saya tu kena culik dengan orang bunian ke? Kawasan bunian. Zaman sekarang ni wujud ni bunian tu. Hampa doa ni. Hampa ni, kita datang nak hiking lah. Masuk ke alam bunian tu kan, tak sama kan masa dia dengan dekat alam sini.